Dengan cerita duk kutuk-kutuk kita. Jangan main-main Abang Dip. Kau pakai tejo orang. Assalamualaikum Abang Dip. Dah lah. Dalam. Wan dia macam ni. Dah. Dia kalau kutuk tu macam selalu kita kata kat celim muka sengit apa semua tu baru kutuk. Okey, tapi kalau macam Wan ni, dia tak kutuk, dia benda betul. Dia sengit tu benda betul. Tu dia tak kutuk kan. Aduh. Abang Dip besok ada kat kedai besok. Ada lah hari dah kedai. Kalau ada besok saya nak datang boleh? Apa pasal tiba-tiba datang perlis pula ni? Nak bos sedai kat kepala. Dah puang ajar sangat. Bos kata kita punya mata pula. Dah, bukan kata. Kita bos sedai kita terus balik. Boleh tak? Kurang je. Madik dengan cerita 15 betul ya? Ai, macam mana boleh tahu ni? Saya sanggup berhenti tepi ni. Oh. Tepi highway ni. Allah. Kira jadi ya, kira jadi. Cara-cara ni dah tengok kat luar tadi. Dia tak masuk tadi. Dia nak buat adik tu. Abang Dip. Tadi apa? Arab lah, V2 lah, V4 lah. Mel panggil dia. Oh. Lama. Dia tak boleh. Pula. Kita jual anggur manis lah. Online. Oh. Tak boleh. Lagi dia pun nak ajak Wan pergi tu, Phuket. Kena pergi Phuket tu baru tahu. Saya berani. Saya ni ketua keluarga. Mesti saya berani. Saya boleh pergi lah, Abang Dip. Tapi dia pun cerita dia tak orang ni. Alah, mereka biasalah nak menjatuh orang kita, netizen. Celik kata celik. Celik kata, celik betul ke? Takkan celik nak bohong? Agak-agak lah celik. Wan kata macam Arzu Negara. Bukan tak boleh keluar. Dia kan tengah mengandung. Oh. Tak dia yang mengandung. Wan yang nak pergi bukan dia nak pergi. Memanglah, itu pasal itu saya pening kau balik ni saya abang dia. Balik. Kau yang mengandung apa lah aku tak boleh pergi ni. Ada betul juga apa abang adik ni kan. Lah ni kata dia kalau pergi baru dapat rezeki RM15,000. Weh babi tu. Ya Allah. Kau lah. Dah jadi. Tak payah. Ni tak payah 15, 10 lah kalau Wan pergi Phuket. 10. Oh, 10 lah. Cental lah. Abang adik. Yes lah nombor 1. Oh, hang boleh murah anda puji tu. 4 juta. Zakat kena. WhatsApp. Tu duit abang adik tu, orang berdua. Tak ada, saya dia bagi balik dah. Sebelum dia nak beduk tu dia bagi dulu. Lepas tak tempat beda. Dia orang berdua. Oh, tak tempat. Babi ni minta lah. Weh, RM10,000 Yen. RM10,000. 10,000. Weh, kalau aku akan cakap dengan bini lah. Kata kita nak pergi ride elok-elok dengan orang tua kan. Balik Orang tua abang kata ride dengan orang tua adik. Boleh. Berapa bulan? Bulan 6. Lagi. Bulan 6. Bulan 6, 15, 16 macam tu lah. Kita tengok sikit. 15, 16. Okey, balik ni aku cakap. Abang Adik, balik ni saya cakap. Rezek bukan buruk no, rezek full restore. Baru. Store. Barang baru semua. Barang baru semua. 10,000. Bini saya ada dalam ni tak? Abang kakak. You, I nak pergi ni. Abang adik nak dua. Abang Adik, kalau tak beratan, nanti kita main side by side tengok. Berani tak? Dah tadi kami duk tengok lah tadi duk bincang dah. Masa dia kata masa Wan potong tu. Kami tak tahu Wan tengok depan kan tengok kiri. Depa lah kata tadi saya tak kata. Dia je. Depa kata ada rekod. Abang Adik Ada. kata mantan Tak dia ada. Saya cuma apa betulkan balik. Wan, Tapi yang rosak mata ni ikut. Oh, betul kanan lah, kanan. Wah, 10,000 nak apa lagi Wan tu. Wan, nak apa lagi Wan? Rezeki Wan, malam ni Wan. 10,000. Okey, aku on. Balik ni aku buat keras. Aku buat macam garang sikit malam ni. Aku balik, aku hantar pintu. I nak pergi juga Phuket.
Ah. Apa Jangan nak balik, jadi? Phuket. You mengandung, you duduk rumah. Kira balik Asal Phuket. air pula tak boleh keluar. Balik Phuket, singgah bengkel ambil motor balik. Are that member? On. Yes, number one. Oh. Abang kakak. Abang kakak tu apa? Yes, number one. Abang kakak kat dia lah dia. Oh. Dia panggil abang kakak. Yang kan dia panggil bini dia. Tak. Takkanlah nak panggil kakak kat bini saya. Dah aku dengar abang kakak aku kata dia panggil siapa? Okey, on. Kira on. Ha. Eja. On tahun ni tak jadi. On sampai ke Phuket baru tu baru betul. Ha. Sebab Okey, kita ikut tengok kepada sampai kita sampai. tak, ikut kepada apa yang Celik dengan Ryan cerita tadi, dia kata Wan takkan sampai. Okey, Abang Adi, kalau saya sampai Tak kalau jangan cerita. Sampai dulu. Okey, sampai dulu. Kalau je. Atau kau buat sampai-sampai. Oh, dengan Abang Adi tak boleh sembang kalau